Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, so di sini saya akan memberikan cabaran STEMIC bagi bulan 4 pada tahun ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok untuk bulan 4 ni apakah cabarannya. Okey. So untuk bulan 4, semua peserta yang ingin terlibat sama perlu menyelesaikan level 3. Level 3 sahaja. So kita bagi ni lagi lah, ringan je. Orang kata tak susah pun level 3 ni. So buat level 3. So apa yang nak kena buat dengan level 3 ni? So jom saya bersama-sama untuk terangkan apa yang perlu dilakukan. Okey. So, langkah pertama, pelajar yang terlibat yang ingin memasuki cabaran ni perlu menyelesaikan level 3 lah. Lepas dah selesai, langkah yang kedua, bila dah selesai tu kan ada scoreboard kan, ada dapat 100, congratulations 100, tangkap gambar swafoto. Take a selfie with your scoreboard and a photo of your programming. Mula yang selfie tu dengan scoreboard, lepas tu jangan lupa juga tangkap gambar ataupun screenshot programming yang awak buat untuk selesaikan level 3. So kita nak tengok, kenapa kita nak tengok programming? Sebab kita nak pastikan programming yang awak lah selaku peserta buat tu betul lah mengikut dengan arahan tutorial yang kita berikan. Sebab ada yang menggunakan langkah pendek yang tak follow the rules kan. So kita nak pilih mana-mana yang mengikut cara yang betul sahaja, tata cara yang betul sahajalah. Sebab tu penting waktu buat tu semua. Okey, bila dah dapat 100 tu selfie, jangan tekan retry ataupun next level, tekan pangkah untuk tangkap pula gambar programming tu. Okey, so lepas dah buat dua tu, okey, next step, langkah yang ketiga, kita ada sediakan juga pautan Google Form. Pautan Google Form ni lah yang kita akan tengok dan kita akan rujuk kepada siapa-siapa yang buat penghantaran cabaran ni. So pastikan isi semua info yang ada. So kalau katakan waktu awal hari tu pendaftaran cikgu yang daftarkan, so ini yang adalah maksudnya pelajar sendiri yang kena isilah ataupun ibu bapa lah on behalf untuk isikan orang kata butiran pelajar. Sebab setiap pelajar kena hantar sendiri orang kata cabaran yang dia dah selesaikan lah, bukan cikgu yang tolong hantarkan. Okay, so yang ini kena isi info. Lepas tu dalam Google Form yang sama macam yang saya beritahu tadi kan, kena selfie, kena tangkap gambar berkenaan programming, akan ada ruang dekat situ yang mana anda kena submit gambar selfie bersama dengan level 3 punya score, dan juga ada ruang untuk muat naik gambar pengaturcaraan level 3 yang telah anda lakukan tadilah. Selepas dah buat, lepas tu nanti akan ada quiz, 5 quiz. So kita tengok kan 5 soalan quiz untuk kita tengok sama ada anda faham ke tidak. 5 quiz tersebut adalah bukan fokus kepada level 3 sahaja. Dia sebenarnya secara menyeluruh berkenaan dengan keseluruhan 20 level yang kita dah berikan lah. Okay, so jom saya bantu untuk terangkan dengan lebih lanjut macam mana agaknya baru anda akan terpilih sebagai salah seorang pelajar yang layak untuk mendapatkan cabutan bertuah. So untuk STEMIC ni kita bukan pertandingan tau. Ini bukanlah pertandingan. Ianya adalah program kesedaran lah. Jadi bila mananya ianya program, ia tiada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi apa yang kita buat untuk berikan semangat dan galakkan kepada semua pelajar yang terlibat ni, kita ada bagi hadiah lah, hadiah bulanan kepada pelajar yang bertuah lah. Provided semua pelajar menyelesaikan apa task yang kita bagi tahu tu. Okay, so saya terangkan. First round apa yang kita buat tadi, kena completekan your details, Google Form, yang Google Form kita bagi tu semua kena completekan. Lepas tu keduanya dah masukkan gambar selfie, dah letakkan gambar programming. Okay, ketiga dah jawab quiz. So bila awak dah buat tu maksudnya awak dah selesai dah. Orang kata peringkat saringan. Saringan dia lah. Maksudnya awak antara yang kita akan tengok sama ada boleh layak ke tidak untuk termasuk di dalam kumpulan yang kita akan cabut nama untuk cabutan bertuah tu nanti. Lepas dah buat tu semua, so nanti tim take up akan tengoklah, akan go through apa peserta punya submission, programming tu betul ke tidak, betul ke ambil selfie dengan level 3, kemudian 5 soalan yang kita bagi tu jawab dengan betul atau tidak. So kalau anda kata semua tu tak ada masalah, makanya
anda akan layaklah untuk kita buat cabutan bertuah. Kita cabut nama anda pada 2 hari bulan nanti. Saya kasi sikit. Nampak kan? Dia kata first kena dapat perfect score. Maksudnya dapat 5 soalan tu dapat jawab dengan betul lah. Pastikan programming tu mengikut ketetapan tata cara go tekad yang kita dah tetapkan. Kemudian jawab dengan betul. So itu sahaja. Sangat simple. Anda tak perlu datang kat TK, anda tak perlu masuk Zoom, tak perlu masuk Meet, Google Meet, tak perlu. Hanya lengkapkan level 3 bersama dengan step-step yang saya bagi tahu tadi lah. So jangan lupa untuk submit. Okay, submit cabaran tu. Okay, so saya tak nak lama-lama. So all the best untuk semua yang terlibat. Okay, pastikan buat level 3. Okay, kemudian tekan pada pautan yang kita sediakan bersama dengan video ni supaya anda dapat hantar cabaran untuk bulan 4 ni lah. Okay, cabaran akan ditutup pada 30 hari bulan 4. Okay, kita buka daripada 20 hari bulan 4 sampai 30 hari bulan 4 sahaja. Dan nanti pada 2 hari bulan kita akan share lagi video yang kita buat cabutan bertuah. So all the best. Semoga dipermudahkan, semoga berjaya. Okay, last but not least, kita take out je lah. Okay, bye. Assalamualaikum.